Hai semua, jom kita buat satu lawatan kilat ke England. Dalam masa lebih kurang 5 minit, kita akan cuba fahamkan segala-galanya tentang negara ni. Dari lanskapnya yang hijau sampailah ke budayanya yang cukup kaya. Dah sedia? Okey, ini pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita akan tengok di mana kedudukan England atas peta. Lepas tu, kita terokai tanah dan iklimnya. Seterusnya, kita kenal sikit siapa penduduknya. Kita jenguk masyarakat dan budayanya. Dan akhir sekali, kita lihat England dari kaca mata pengunjung moden. Jom kita mulakan. Baiklah, perhentian pertama kita. Di mana sebenarnya England ni terletak dalam dunia kita yang luas ni? Jom kita cari sama-sama. Okey, asasnya macam ni. England terletak di benua Eropah. Lebih tepat lagi di Eropah Barat. Ibu negaranya semestinya London yang ikonik tu. Dari segi politik, ia adalah sebahagian daripada United Kingdom dengan sistem demokrasi berparlimen dan ketua negaranya ialah Raja Charles III. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian kedua. Kita nak lihat pula keindahan alam semula jadi England. Sebab lanskapnya bukan setakat cantik tau, tapi ia juga banyak membentuk sejarah dan cara hidup orang kat sana. Puncak tertinggi di England namanya Scafell Pike, setinggi 978 meter. Mungkin taklah setinggi gunung-gunung lain di dunia kan? Tapi jangan salah sangka, pemandangan berbukit dari atas tu memang betul-betul menenangkan. Kalau tadi gunungnya sederhana je, sungainya pula lain cerita. Sungai terpanjang di England ialah Sungai Severn, mengalir sejauh 354 kilometer. Sungai ni dah macam nadi kehidupan, penting untuk sejarah dan kehidupan seharian di sana. Macam mana pula dengan cuacanya? Suhu di England ni boleh berubah-ubah. Kalau musim sejuk, boleh turun sampai negatif 10 darjah Celsius. Sejuk beku tu. Tapi bila musim panas, suhunya agak selesa. Boleh cecah 30 darjah. Iklim England ni secara teknikalnya dipanggil maritim sederhana. Maksudnya apa tu? Senang cerita, musim sejuknya tak melampau, musim panasnya pula nyaman. Dan yang paling terkenal tentulah hujan yang kerap. Lagi-lagi di bahagian barat laut. Sebab iklim ni lah, England ada 4 musim yang sangat jelas bezanya. Okey, kita dah kagum dengan alam semula jadinya. Sekarang, jom kita kenal pula dengan jantung England, iaitu penduduknya. Siapakah agaknya yang menghuni tanah Inggeris ni? England ni rumah kepada kira-kira 56 juta orang. Ramai tu. Ini menjadikannya negara yang paling padat penduduknya dalam United Kingdom. Cuba bayangkan, negara yang tak berapa besar tapi penuh dengan kehidupan. Jadi, di mana 56 juta orang ni tinggal? Sebahagian besar daripada mereka, 83%, memilih untuk tinggal di kawasan bandar. Sebab itulah bandar-bandar macam London dan Manchester tu sentiasa hidup dan dinamik. Penduduk England ni memang majmuk. Majoritinya adalah berkulit putih, tapi ada juga komuniti Asia dan kulit hitam yang besar dan menyumbang kepada kepelbagaian budaya di sana. Campuran inilah yang menjadikan England begitu unik. Dari segi kepercayaan pula, hampir separuh penduduknya beragama Kristian. Tapi ada satu fakta menarik. Kumpulan kedua terbesar, iaitu suku daripada populasi, memilih untuk tidak beragama. Ini menunjukkan masyarakatnya yang semakin sekular dan moden. Kalau kita tengok struktur umurnya, majoriti besar penduduk iaitu 63% berada dalam usia bekerja. Mereka lah tulang belakang ekonomi negara. Pada masa yang sama, hampir 1/5 penduduknya adalah warga emas yang menunjukkan sistem penjagaan kesihatan di sana agak baik. Dan ini membawa kita kepada jangka hayat. Secara purata, orang di England hidup sehingga 81 tahun. Ini satu pencapaian yang hebat dan membuktikan kualiti hidup yang tinggi di sana. Baik, kita dah kenal sikit sebanyak tentang penduduknya. Sekarang, jom kita gali lebih dalam lagi. Macam mana dengan masyarakat, budaya dan politik yang membentuk kehidupan di England? England mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Ringkasnya, parti politik yang menang majoriti kerusi di parlimen akan membentuk kerajaan. Sistem inilah yang menjadi asas kepada kerangka politik seluruh United Kingdom. Kalau kita lihat dari sudut sosioekonomi, England ni sebuah negara berpendapatan tinggi, kadar celik hurufnya pun sangat tinggi, dan bila sebut pasal pendidikan memang tak boleh dinafikan lagi. Ia adalah rumah kepada universiti terkemuka dunia seperti Oxford dan Cambridge.
Nak rasa pengalaman jadi orang tempatan sekejap? Okey, bayangan ni. Bahasa utamanya tentulah Inggeris. Pub bukan sekadar tempat minum tapi pusat sosial untuk komuniti. Bola sepak dan rugby pula dah macam agama kedua. Kalau lapar, makanan wajib cuba ialah fish and chips. Dan dunia teater serta muziknya sentiasa meriah. Okey, untuk bahagian terakhir ni, jom kita lihat England dari sudut pandang seorang pelancong. Apa yang boleh kita harapkan bila melawat negara ni pada zaman sekarang? Perjalanan ke England selalunya bermula dengan infrastruktur yang canggih, sama ada mendarat di lapangan terbang Heathrow atau naik kereta api Eurostar. Dari situ, anda boleh terus melawat tempat-tempat bersejarah seperti Tower of London. Lepas tu, kalau nak lari dari kesibukan bandar, boleh mendaki di Lake District yang cantik tu. Gabungan sempurna antara moden, sejarah dan alam. Jadi, selepas kita lihat semua aspek England, dari bukit bukaunya yang hijau, bandarnya yang sibuk, hinggalah kebudayaannya yang global, persoalannya, bagi anda, apa satu perkara yang paling menggambarkan England? Satu soalan yang menarik untuk kita fikirkan, kan?